Asal bunga perjalanan aku mendaki seorang-seorang ke Gokyo Lake Everest Base Camp yang ke-25 pula. Let's go. Selamat pagi di checkpoint Zongla. Hari ini merupakan hari yang ke-9 pendakian Everest Base Camp aku. Dan sekarang ni aku tengah siap-siap kemas-kemas semua barang-barang untuk menuju ke Gokyo Lake. Pagi-pagi ni aku bangun awal tau, sarapan pagi roti bakri bersama dengan Jeb Storebi, isi periuk ringan-ringan supaya kekal bertenaga lah nak jalan hari ni. Lepas settle makan, ayuh kita bergerak sekarang menuju ke tasik terindah seantero dunia. Let's go. Wah, pagi yang cerah sekali, 2 kali 3 kali tau untuk trekking dikelilingi dengan gunung-gunung ais yang super duper cantik sangat. Subhanallah, Masya Allah, aku suka sangat tau dengan air hitam bapak seram macam lembaga bila tengok ni tau. Untuk hari ni aku akan mendaki ke salah satu laluan yang sangat famous di Nepal dan juga lebih tinggi daripada Everest Base Camp yang aku dah pergi sebelum ni tau macam iaitu Chola Pass. Tiang kuning ni merupakan penanda jalan untuk ke sana lah. Sangat bagus sekali, insyaAllah tak akan sesat ke dalam hati mereka yang tak ikhlas menerima kehadiran aku. Tadi aku gerak seorang-seorang je. Rahul dengan Ajay mana entah, aku pun tak tahu sama ada diorang masih tidur lagi ataupun dah ditinggalnya aku jauh-jauh. Tak apa, it's okay. Solo is awesome. Untuk awal trek laluan dia memang mudah mesra Petronas sekali lah. Lalu dari bukit je, lepas tu laluan dia jadi flat macam ni. Senang sekali. Tergelak aku tau. Time ni Alhamdulillah ada jugalah teman seorang guide dengan 2 orang salih kat belakang tu. Jadi aku tak jalan seorang-seorang. Aku follow lah diorang daripada belakang. Kalau diorang sesat, aku pun sesat sekali. Tapi sumpah Nam Daniel memang cantik treknya ini sekali. Nampak view gunung ais tu depan. Masya Allah, subhanallah. Tenang amat-amat sentosa sejahtera selamanya. Aku macam lepas tu ada ais-ais lagi. Tengok ni aku pecahkan ni sebiji macam kopok panipuri. Comel je. Okay, duduk rehat je aku kat sini. Masa ni barulah aku jumpa dengan hujan yang sebenar di hadapan sana. Tengok tu kena hiking bukit yang tinggi macam raksa goblok bopok tingginya. Tapi it's okay, aku masih kuat dapat tenaga. Pagi-pagi ni pasti boleh lah. Come on. So aku mendaki gunung batu bitubi ni menuju ke atas. Jalan dengan berpandukan tiang-tiang kuning kebenaran ni lah. Memang sangat membantu sekali 2 kali 3 kali. Time ni aku dah start mengah nafas laju keluar masuk. Macam aku ingat senang tadi, ternyata aku silap goblok. And akhirnya berjaya sudah aku sampai di atas. Tengok ni senang dia, tak ada susah mana pun.